Aduh kau ni, apa benda lah, kau tak baca betul-betul ke? Aku ni gila-gila kot craving nak makan nasi kerabu, yang kau bawa nasi goreng ni apa benda kau ni? Dah lah aku puasa. Tak apalah dah, budak-budak dia pun cari rezeki, apa marah-marah sangat. Yang kedua, Jibril doa, Jibril kata siapa yang masuk ke dalam Ramadan, dia keluar tak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Celakalah dia. Sia-sia. Prioriti nombor 1 dalam Ramadan ni. Target kita sebelum kita keluar daripada Ramadan, kita berusaha menyucikan hati kita. Yang menjadi kemuncak adalah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Ramadan, Nabi SAW sebut Allah tutup semua pintu neraka rapat, buka semua pintu syurga seluas-luasnya, digari syaitan-syaitan. Kalau kita pakar masak Ustaz, kita tahu Dia tahu barang alat mana yang paling mudah nak guna. Tapi kalau kita kurang pakar tu, nampak tadi Ustaz tu ambil pegapit tu, salah-salah gitu. Nampaklah tu kurang pakar sikit kan buat masak tu. Jadi ini antara sifat mazmumah perlu. jadi Ustaz,